Kita ni manusia dicipta daripada 5 unsur. Jadi tuan-tuan tengok saya, tuan-tuan senang tengok 5 saya sebenarnya. Saya tengok tuan-tuan puan-puan sekalian, saya senang melihat 5 tuan-tuan sebenarnya. Yang pertama roh. Roh Kalau tak ada roh, kita tak akan ada di sini. Kita dah ada kat tempat lain. Yang kedua, kita dicipta daripada akal. Akal. Itu manusia. Kalau tak ada akal pun kita tak kena kat sini. Kita kena ke tempat lain. Dekat Tanjung Rambutan atau Hospital Bahagia. Yang ketiga, kita dicipta daripada hati. Hati ni terletaknya perasaan. Perasaan, emosi. Okey. Yang keempat, kita dicipta daripada nafsu. Nafsu nafsu. Pun nafsu dalam Islam sebahagian diri kita. Kita tak boleh bunuh nafsu. Sebab nafsu ni kehendak. Kita nak makan, kena ada nafsu. Kalau orang sakit, nafsu makannya tak ada, maka dia tak nak makan. Maknanya nafsu tu kehendak. Dan yang kelima, kita dicipta daripada jasad. Jasad ini 5 unsur manusia. Jadi apa membezakan kita 5 unsur ini lah? Dan dalam Islam, sehat adalah sehat 5 unsur ni. Kalau sehat mengikut WHO, World Health Organization, sehat bermaksud sehat badan, mental dan sosial. Sosial ni perhubungan sosial lah. Dalam Islam, sehat 5 benda ni. Sehat roh, sehat akal, sehat hati, sehat nafsu, sehat jasad. 5 ni kena sihat. Roh nak sihat, kena bagi makan. Makanan roh, kenal Tuhan, kenal Allah. Kalau orang tak kenal Tuhan, rohnya kosong, sakit. Akal kena sihat. Akal kena bagi makan ilmu yang bagus. Kalau tak, dia lapar, dia rasa dia sakit. Itu yang nanti jadi anxiety sebab akal tak ada input. Okey. Kemudian hati pun kena bagi makan. Makanan hati sifat-sifat yang baik. Sifat-sifat yang baik. Okey. Nafsu kena bagi makan. Tapi ada aturan dia. Nak kahwin, ada aturan dia. Berhias-hias. Hias. Tapi ada peraturan dia. Itu nafsu. Dia tak boleh nak halang. Dia kena didik. Okey? Dan jasad pun kena bagi makan. Kita dah cerita tadi, makan yang sihat dan juga halal dan sihat yang bagus. Jadi takrifan sihat dalam Islam 5 sihat ni.